Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, kita telah dipilih menjadi tetamunya sepanjang bulan Ramadan. Bulan yang menyentuh hati, mendidik jiwa dan membentuk kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Kehadiran Syawal amat bermakna bukan sahaja kepada umat Islam, malah turut diraikan oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Ia menjadi ruang untuk kita berkongsi kegembiraan, mengeratkan silaturahim serta turut memahami melalui pelbagaian pakaian, makanan dan adat resam yang mencerminkan keunikan negara kita. Amalan rumah terbuka yang menjadi tradisi masyarakat kita juga memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian. Gunakanlah kesempatan ini untuk kunjung mengunjungi, saling bermaafan dan memupuk rasa hormat antara satu sama lain. Sesungguhnya, amalan ini merupakan pelaburan sosial yang amat bernilai dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan negara terus terpelihara. Sempena Syawal yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan seluruh warga KDN agar melaksanakan setiap amanah dengan penuh keikhlasan, menjadikannya sebagai ibadah dalam mencari rezeki serta meraih keberkatan daripada Allah SWT. Teruslah bersatu hati, tingkatkan kompetensi diri, amalkan budaya kerja cemerlang dan berikanlah sumbangan terbaik demi agama, rakyat dan negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.